Henat, terima kasih. Yang lain tolong bantu Henat ke? Henat, jalankan Henat. Henat dah tak banyak tu. Tiba-tiba ramai orang pasukan kat kawan. Tiba-tiba ramai orang pasukan kat kawan. Sekejap. Terima kasih. Apa dia? Ha? Apa dia? Oh, siapa tak basikal buah hasil level 4? Dia beritahu. Okey. Yang tak basikal buah hasil level 4. Dia cakap. Saya tak tahu. Yang tak basikal level 4 buah hasil. Dia beritahu. Betul. Saya tak tahu. Aku dengar. Kan? Jelas weh. Asyik aku orang pedih-pedih. Gemuk. Gemuk siap. Kita tahu cakap mana datang lagi. Kak. Oh, Kak. Siapa yang panggil kak tu? Siapa yang kau panggil? Aku. Tu tadi bukan Kak ke? Makcik. 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 Kal, thank you. Kak, Nizam panggil. Nizam pula yang kena. Kok mula main. Zulfi kat depan tu. Ni kena fokus ke? Kena fokus sikit. Saya zoom sikit untuk korang. Mari kalian. Salma. Oh, Ma. Baliklah, Ma. Abang lapar ni, woi. Masaklah apa-apa pun. Kau buluh dah ni. Tak ada, itu pokok. Tengah-tengah tu ada pokok. Tu dia gerak. Ha? Macam mana kau nampak? Aku tak nampak. Tak ada. Aku... Tak ada. Ha, sampai merah mata aku. Juling lah mata aku tengok. Oh. Tu nak gerakkan, geng. Oi, Sulaiman. Keluar le. Taskan untuk complete kot. Ha? Taskan untuk complete kot. Oh, bersetas lah. Saya dah terangkan lampu lah. Saya terangkan lampu awal. Kad yang diletak untuk uji kaji benda tu angkat ke tadi terapung. Bukan terapung, dia macam ditarik. Bukan terapung Kalau terapung lama macam tu, ditarik. Dia macam ditarik. Sayang, terima kasih. Belah kanan ada benda jatuh. Kenapa? Terkejut? Bukan. Ada benda ni. Sebelah kiri ni ada step.
Banyak pula asap kau ni. Kabur Suan. Ada. Dekat bis. Tak, okey sampai tak? Okey sampai tak? Gemuk lah. Cek. Okey, sampai. Mantap. Suan, dia datang. Mana? Mana korang ni? Aku tak nampak apa-apa pun. Mana? Mana? Selah pokok. Tu. Mata dia. Tu. Sulaiman. Datang. Kenapa? Aku rasa binatang lah. Binatang macam itu. Binatang tu. Binatang apa? Dengar weh, dia bergerak. Memang, binatang apa macam itu? Kucing, kambing tu. Mana? Tak, aku lagi macam kucing tak? Gemang siap. Hari itulah. Kak Umi, terima kasih. Lampu dah terang gila tadi Kak Umi, terima kasih. Susah saya nak pegang. Mana? Saya dapat ambil ni. Saya dapat SS. Cepat. Kalau ikutkan ni besar ni. Besar lah tu. Yalah, Jauh kot. Kalau ikutkan besar ni. Tu. Sana. Tolonglah pergi kat orang tak paskat. Pergi. Macam tengah labu dah aku tengok ni. Aku rasa tu lah yang dekat siluman tu. Ha? Sulaiman. Geng, bunga tu dah stop geng. Sama geng. Donat gerakkan geng. Ni baru donat yang ketiga geng. Kan, ada benda yang nampak pelik. Donat geng. yang ketiga. Donat baru yang round ketiga geng. Come on. Semangat sikit. Let's go. Buka lampu terang. Tadi terang lah tadi tu lampu tu. Wow. Nat, terima kasih Nat. Besar ni tapak ni. Oh, kain. Cik baik. Nak cari apa? Bulu. Nak buat lemang lah ya Haji. Dekat. Macam mana nak bagi rezeki kawan orang baru belajar main cici ni, jangan marah je. Oh, abang kena top up bang. Abang kena top up. Tu pergi dekat Google, tap TikTok recharge coin, top up kat situ bang. Nanti baru abang boleh bagi bunga terus. Macam kerja dia yang pasal tak pastilah, mana saya tahu. Saya bukan supervisor dia. Jangan lupa ambil kain. Okay. Ada tanya, adakah dia yang letak kain tu? Aku bukan supervisor dia, aku mana tahu. Nat, terima kasih Nat.
Ada ini dia tanya aku pula. Syirik engkau, syirik kau. Aku kenal kau syirik-syirik kau orang. Pandai sangat kau pasal syirik. Buat explore. Yang buat explore, syirik kata dia. Syirik. Tak tahu juga syirik tu tangan mana tu. Sambung jalan Ustaz, pergi Panskat dulu jauh. Wah, kau banyak pula kau bunyi kau jauh kan. Pergi Panskat dik, Panskat Ustaz. Syirik ni kita melakukan perkara-perkara yang menduakan Allah Ta'ala. Okey, siap. Itu namanya syirik. Melakukan perkara-perkara yang boleh menduakan. Memuja, meminta kepada makhluk, membuatkan kita menduakan Allah Ta'ala. Itu syirik. Yo! Kau ni sekali aku tegur, kau sambung jalan sama kau sabar sekejap yo. Sabar sekejap okey. Sambung tengok, tak berkomen. Mana aku duduk depan sana. Aku duduk geng. Sakit geng. Saya pegang saya punya monopod ni sakit. Alang-alang kita minta tak gerak. Saya duduk lagi bagus geng. Nak pergi balik base jauh. JT masih. Donat yang ketiga geng. Baru yang ketiga dah pukul 3.30 dekat pukul 4 dah. Aduh. Bik, ada api besar bik sini bik. Korang pergi tengok. Tak apa Wan, aku duduk sini Wan. Pergi tengok kat Bos Wan tu geng. Kena Bik, tengok. ambil kain sini bik, ambil kain. Okey. Okey. Terima kasih. Sorry sis. Lemau gila diorang sis hari ni. Nat, terima kasih Nat. Okay, siap. Ui, pedih siap takkan ni. Siapa ubat ke? Tak ada, ubat saya semua dekat base. Saya tak bawa.
Boleh berjalan atas pokok ni. Ya, saya tengok. Nampak. Ada step atas pokok tapi saya tak nampak. Aduh. Azidah, terima kasih. Kenapa Wayu? Azidah, thank you. Kawan kau tak muncul? Biarlah dia dah besar. Nat, terima kasih Nat. Azidah, thank you. Oi, apa benda tu? Sis, betul sis. Tapi kat depan tu. Nat, tak apa-apalah. Santai aja. Sorry, alang-alang tak gerak ni, saya tengah relaxkan tangan saya. Penat, sakit tu. Saya angkat ni makin bengkak. Dah gemuk gila dah, geng. Tangan. Tak ada main punya. Ni lah. Lebih tak ada Ivy. Kat dalam hutan ni apa yang ada? Besar lah tu Fik. Ya. Tadi macam tak bengkak. Mungkin sebab saya banyak pakai belah kanan kan. Tak tahu. Makin bengkak pula. Bila balik, okey. Tak apa, balik saya dah ada krim tu. Itu okey terus krim tu. Saya tak tahu lah yang ni. Sebab yang ni dia dapat gigit lama tadi, geng. Abang Mufa. Dia dapat gigit lama. Sakit tu. Berenyut. Cari hantu. Taklah bang. Biar hantu lah cari saya bang. Penat lah bang. Saya duduk sini. Harap-harap hantu datang ni. Bila kena tadi? Cek sampai tak. Sampai. Aziz, thank you. Duduk rumah je ni ada ni je ada. I duduk rumah je ada je mengganggu. Rumah bang kat mana bang? Saya datang. Siti, terima kasih. Kajang, tak apa, saya kurau bang. Takkan saya nak buat kat rumah.
Jangan nanti dia orang marah. Kat mana tu bang? Saya kat area KL. Sudah ambil. Waalaikumsalam. Ada suara tadi geng. Saya tak tahu korang dengar ke tak. Kalau jumpa apa-apa nanti say hi tu. Tak apa bang. InsyaAllah saya sampaikan hi tu. Sihat bang Semoga abang sihat. Abang, mak abang, family abang. InsyaAllah bang ada rezeki kita jumpa bang. Terus terima kasih Ros. Dengar macam panggil nama Fik. Dia macam bernafas je. Saya tak dengar pula dia. Kau nak jadi YB hutan ke? Ha? YB hutan? Bukan, dia nekan-nekan. Aku terkejut aku barang lah. Aku ni tak ada guna ni tau. Bang Mufa baik bang. Semoga dimudahkan urusan bang. Lain okey? Kikat terima kasih. Go gang, let's go. Oi. Dayat tapi Dayat. Thank you. Ya Bada. Ya Badi. Ya Bada-Badu. Jadi. Sekali lagi. Ya Bada. Ya Badi. Ya Bada-Badu. Tak ada. Tak ada. Untuk zoom. JR, tak apa JR. Thank you so much. Thank you. Bang, abang baik abang tidur bang. Kejap lagi tak boleh tidur bang. Ya Bada. Abang pagi ya bang. Ya Badi. Ya Bada-Badu. Yahoo! Lemau dah aku ni weh. Saya ngantuk gila rasa ni. Korang yang mana baru masuk dalam live saya, baru join yang tak tahu kita. Jangan demam dah esok. Aduh. Kita buat 2 session explore ni. Pukul 10.30 malam sampai 11.50. Wanted akan bawah dengan AI. Okey. Lepas tu saya akan sambung daripada 12.45 sampai pukul 4. Daripada 5 pukul 1 sampai tengok bergantung pada task kita lah. So ada dua waktu explore gitu. Jadi korang boleh masuk live. Jadi korang boleh masuk awal sikit lah. Korang boleh masuk awal sikit. Yang mana nak tengok awal, tengok awal. Tidurlah. Untuk yang Faiz tidurlah Faiz. yang pukul 10.30 sampai pukul 11.50 tu kita letak solat dulu. Okey. Korang support geng, kita nak buat 2 session. Maybe insyaAllah. Baru berapa hari yang kita buat? 3-4 hari dah. Start dari Melaka. 3-4 hari lah. Kita nak buat 3-4 hari. Dah bertunggu hantu. Dah bertunggu abang dalam ni. Dapat boleh. Kita tidur bang. Kita tidur bang. Session ni. Kan ada kat Hafid. Hafid.
tu? Dari tadi Wan aku tengok dekat atas. Tak ada. Ya. Pergerakan tu buku ni. Ya. Kat atas ni. Hoi. Tak nampak. Dah ramai para buat 2 sesi usuan. Tirulah, biasalah. Ha. Tiru tu biasa. Ada anjing dalam ni. Tu. Apa tu? Tu pokok. Macam melompat kan. Tiru tu bukan biasa. Macam melompat Tiru boleh tiru. Tapi Thomas tak semua orang boleh buat. Woi. Oh. Apa siap tak puas hati geng. Tak nampak. Go, let's go donat kita geng. Let's go. Fatin. Mana yang belum paskat, korang paskat geng. Let's go. Jolly the Joy Bean satu lagi. Come on. Fatin terima kasih. Sis Nico, thank you so much. Memang sis Nico aja lah ada. Thank you so much sis. Kau terus sihat, tenang, bahagia. Sol yang itu. Sol. Donat geng. Tu lah. Wan, kan hilang Wan. Kan hilang. Itulah. Walaupun tak ada pertandingan. Biasa tu semuanya. Kat sini lah banyak orang boleh tengok. Tak naik komen, tak naik. Ya. Aku duduk sini, berjalan-jalan kat atas ni, tapi aku tak nampak. Tu. Tak tahu. Aku takut yang warna hitam tu je. Tu yang aku tengok lama tu. Dah. Dia daripada kawasan atas ni. Tu tengah duduk tengok berhati-hati kat ni. Risau tak? Kalau warna hitam tu nampak je last aku ke sini. Betul? Nampak dia ada memang. Last aku sini. Sebab memang itu pot-pot dia lah ni geng. Kalau atas pokok ni. Dahan besar pula tu kan. Memang dia syok lah. Suka. Dahan besar.
Sebab dia jenis haiwan yang apa ni, dia menunggu, dia mengendap dulu. Lepas tu dia dah tengok cun, memang dia main serang dari belakang lah. Itu memang dia punya type lah. Kalau siluman tu tak apa. Peti anak saya mana dah? Dah besar-besar ni. Kan? Suka lah. Ya. Pelan-pelan turun ke bawah balik. Okay, geng. Let's go. Kita menuju ke base. Korang habiskan donat, geng. Ini kita buat last task, geng, untuk hari ni. Nak macam mana, geng? Pukul 4. Pukul 4, geng. Saya slow. Tak boleh lah, geng. Saya tak boleh stay lama. Tangan tengah gila. Saya tukar kanan kiri ni. Gerbang dah hilang ke? Tak ada gerbang kat depan. Allahu wassalli ala sayyidina Muhammad. Weh, jauh siap bis. Sis Niko lagi. Ya Allah, sis. Thank you, sis. Sis Niko, thank you so much. Kali terus, sis. No. Go, geng. Sis Niko dah bantu 3. Lagi 3, geng. Come on. Go, geng. Go. Let's go. Jadi, terima kasih. Hah? Dah bunyi ke tadi? Story please, terima kasih. %50 lagi. Come on. Ada suara kat depan. Udama, terima kasih. So, tempat ni macam biasa agak pelik. Semalam ada orang. Hari ni tak ada orang, ada terbang. Pelik juga. Ya, ada suara. Gemar hilang ke? Tak, ni tadi memang kita jatuhkan. Aduh, depan. Gerbang kat depan. Semua kat depan. Balik makan tak? Tak. Semalam tu sebab nak habiskan ayam je. Aduh. Rasa lemau gila ni badan ni. Utara bersama ni, hati-hati dengan malu lah. Lepas ni kau kan, tak kisah mana pun korang balik. Itu yang jauh-jauh lah. Kita pilih yang jauh-jauh. Saya bagi korang sikit tips kan. Saya bagi korang sikit tips. Okay? Tip ni tak banyak orang nak kongsikan. Tapi ni bukanlah ini apa yang saya amalkan lah. Saya share kat korang. Okay, sebelum saya nak Balik makan dulu, Rafiq. Pening ni. Pening gila. Ni dia gerbang.
Slowly Vic, baik. Tak, saya nak sampai cepat dia. Sakit siap. Pejamkan mata korang, kau bayangkan tempat yang korang nak tuju. Okey. Dia lemau. Lemau sikit. Apa benda pula? Tu. Oi! Jumpa doktor ke perlu? Okey je. Ni rehat je. Saya dapat tidur okey dah. Tapi saya kena bangun awal hari ni. Apa benda siap tadi? Geng, tu nak gerakkan geng. Hui, lemau siap. Eish. Terima kasih. Let's go geng, gerakkan. Habiskan geng. Ini last task geng. Sebelum sampai habis. Saya tak ada refresh lagi. Saya tak refresh lagi. Let's go. Kanan. Rose, thank you. Macam mana nak handle basikal? Betul juga Boleh kot. Sakit lah tapi kena paksa. Aduh. Ada gerbang semua ni. Bos kat belakang.
Kayu tu semua dah hilang ke? Tak nampak. Saya tak nampak. Tak ada. Rasa macam sini ada. Hati-hati baik. Nak buka mata tak larat ni. Sini pun tak ada. Masa kau on the way ke depan, ada tak gerbang-gerbang tu lagi? Tak ada Wan. Ni semua depan ni tak ada ni. Ni je ada yang penghalang ni. Saya rasa penghalang ni memang ada lah geng semalam. Tapi tak lupa lah, tak tahu lah. Anak terima kasih. Tak ada langsung dah. Sebab depan ni mesti ada patutnya. Tak ada. Ni tak ada ni. Mana ada? Anak bukan salam. Anak, thank you. Sorry tak nampak. Anak, thank you Anak. Asal tempat feed jadi tempat chatting. Live feed jadi tempat chatting. Maksudnya? Maksudnya apa tu? Oh, dia salah lah tu. Ada orang chit-chat? Ha? Siapa? Saya tak faham. Betul dia salah. Betul. Nana. Mantap. Thank you so much. Saya scroll. Tak faham lah. Anak, terima kasih Anak. Okey, donat je geng. Tinggal donat je. Go geng, let's go. Tinggal donat saja. Jauh nyebis tahu pun. Dia orang nak mengutuk ni apa? Yang nampak gaji dia bagus kan? Itu je. Itu korang tengok sendiri lah. Anak, terima kasih. Sama dia kat mana? Dia tetap kat situ lagi. Simple lah. Punya apa set tu? Ada viewer chatting borak-borak. Oh. Yalah, sebab saya tak larat nak cakap. Kita doakan dia semoga dia berjaya. Dia nak kata Tak tahulah sisi kau. Pelik sangat dah bunyi tu. tak apa. Tak ada terkesan sikit pun kita orang. Live dia, mulut dia. Dekat situ je orang boleh bezakan kau dengan orang lain. Okey, kat depan tu apa Bit? Nampak? Tu. Pokok. Mak ai tinggi gila siap. Pokok. Bukan. Hilang. Bukan pokok Bit. Tinggi gila siap. Tinggi. Itu atas. Atas tu tu. tu. Ha. Tinggi gila weh. Ni depan ni, depan ni. Depan tu hujung. Atas pokok weh.
Betul Atas- tasik. Atas pokok weh. Tegak weh, berdiri tegak. Oh. Ni kawasan tasik. Nak muntah siap. Ha ni kawasan. Penat. Macam tu tadi kan. Tak tahu, saya tak sempat nak interview. Awak yang orang yang sama ke? Tak sempat. Nampaknya saya tak bolehlah jadi macam ni. Fun size je. Kita sama sis Niko fun size. Jangan risau. Ini hanya saya Syafiq dengan Boy OT saja yang tahu. Kalau tim-tim para lain tahu ni. Jadi apa yang tempat ni? Ada tempat kita rasa rahsia. Buat tempat banyak tempat boleh jadi apa yang tempat. Tapi kat kita Selangor je lah. Dia tak apa, tak apa. Ada tempat kita boleh beritahu bang. Ada tempat tak boleh beritahu sebab kalau dapat kat tempat-tempat macam ni, tempat-tempat fresh macam ni. Balik ke? Tak, baru masuk. Repek-repek lah bang. Benda ni tak pernah nampak kat sini pun dia nampak bang. Kita orang yang troker first time kat sini pun tak ada nampak benda-benda pelik ni. Itu yang best ni kalau kita jadi first timer. Orang troker kat tempat ni. Salam. Bukan muncul.